Asal? Kalau kau diberi RM50,000 untuk beli rumah, apa kau buat? Definitely belilah rumah tu. Kalau you nak beli rumah kat lokasi mana-mana je you nak kat mana? Kalau untuk investment, kota-kota besar seperti Kuala Lumpur. Kau duduk sendiri di pinggir bandar. Macam Semenyih. Okay. Kenapa? You rasa nak beli rumah paling sesuai umur berapa? For me, umur tak kisah lah. Yang penting, your pocket. So for your first house, you nak duduk ke? You nak sewakan kepada orang? Atau you nak kasih parents duduk? Sendiri lah kot. Serah. Kalau you tak ada slip gaji, you rasa boleh beli rumah ke tak? Boleh kot kalau bayar pakai cash. Apa perasaan you bila you fikir nak beli rumah pertama? Excited tapi nervous. Nak mula dari mana? Apa yang you paling takut bila you nak beli rumah? Kalau beli rumah landed, tak ada parking. Ni. Banyak yang you tahu pasal beri rumah. Depends lah. Ada orang cakap investment kan. Kalau you duduk situ tak jadi investment, dia jadi liability. Kalau you boleh belajar pasal macam mana nak beli rumah from A to Z, semua bawah RM1,000, nak tak? Mesti lah nak. Rugi lah kalau tak belajar. Dr. Adam. Kat mana saya boleh belajar cara beli rumah pertama? Dekat First Property Masterclass. Berminat? Komen FPM di bawah.